Macam mana nak highlight automatically? You masih highlight satu-satu manually, lambat sangat. Okay, jom kita buat dengan auto. Okay, first kita highlightkan range sini. Okay, then kita pergi pada data. Kita pilih data validation. Okay, lepas tu kita pilih list. Then kita pilih pilihan yang kita ada. Contoh pending atau done. Then kita select OK. So, kita highlight range yang kita ada. Pergi pada home. Tekan conditional formatting. Kita pilih new rules. Select yang paling akhir. Then kita masukkan ni $sign. Okay, sebabkan status dekat C3, so kita masukkan C3. So kalau status tu dekat luang lain, then you masukkan luang lain. Equal pending, dan kita pilih color format. Okay, kalau fill adalah highlight color, highlight merah. Kalau font adalah warna perkataan, so masukkan warna putih. Then close. Okay. Okay, now cuba you buat. Pending dia akan siap. Okay, so ulang yang sama untuk perkataan done. Okay, cubakan sekarang. Comment Excel untuk dapatkan data yang lagi banyak.